Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Tajuk saya ialah Perhimpunan URA. Ya, jangan masuk jerat. Jadi apa maksud saya dan kepada siapa ianya ditujukan? So, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. Bagi mereka yang menonton di Facebook, tekan butang subscribe di atas. Kalau di YouTube, tekan butang member. Nah, ada banyak masuk ya bab URA ni. Sepintas lalulah, URA ni adalah perancangan ataupun usul kerajaan yang RUU yang akan dibentangkan Julai ini berhubung pembangunan semula bandar, dan saya kira anda semua sudah tahu berkenaan perkara itu. Ia mendapat kecaman daripada pembangkang, persekitaran pembangkang, dan kerajaan ingin meneruskan pembentangan cadangan RUU ini Julai. So pembentangan pun belum dilakukan lagi. Ya. So cadangannya adalah yang telah disebut, telah diumumkan ialah kalau dulu contohnya hendak membangunkan satu kawasan, ya, perlu dapat 100% persetujuan daripada pemilik hartanah di kawasan itu. Kini mereka telah menurunkannya kepada mendapat persetujuan 80%, ya, dan macam-macam lagi lah untuk tujuan pembangunan. So benda itu dipertikaikan oleh pembangkang dengan dakwaan, ya, termasuk oleh Tun Mahathir dan pelbagai pihak, bahawasanya ianya akan menyebabkan Melayu tertindas kerana mereka adalah golongan berpendapatan yang secara amnya yang mungkin terjejas kerana contohnya awak ada satu flat, ya, kos rendah, kemudian tempat itu hendak dibangunkan. Kalau dapat 80% persetujuan daripada penghuni di situ, maka projek boleh diteruskan. Kalau dulu perlu dapat 100%. Okey. Dan kerajaan berkata pula, jangan tuduh dia. Okey. Jangan tuduh kami, ini kerajaan yang kata, jangan tuduh kami hendak cuba mengaibkan orang Melayu ke, ataupun menindas orang Melayu ke, ataupun Melayu akan tertindas ke. Ini adalah fitnah kerana menurut kerajaan, ya, ianya sebenarnya adalah sesuatu yang positif kerana pembangunan sebegini akan meningkatkan, ya, taraf hidup orang Melayu sekiranya lah pembangunan berlaku. Ya, bukan bermakna semua flat sekarang ni yang akan dirobohkan, ya, dengan 80% persetujuan. Hanya tempat-tempat yang mungkin hendak dibangunkan, ya. So ianya akan menaik taraf, dan bukan kata bila dah robohkan tidak akan ada pampasan, semuanya akan dibincang dan sebagainya. Okay. Now, benda itu saya pernah ulas tanpa mengambil pihak. Kemudian perkembangan terkini, orang tanya saya tak mau komen. Saya dah kata saya dah komen cukup, ya, tanpa memihak. Orang tanya, Tun Mahathir kata macam ni, pembangkang dia cakap macam ni, Anwar dia cakap macam ni, Regi please comment. I don't want. Tetapi ada perkembangan baru. PAS telah memberitahu bahawa mereka menurut laporan media adakan himpunan untuk bantah URA ini. Dia ringkasannya, singkatannya ialah URA, URA. Kemudian Anwar membalas perkara itu. Dia kata jangan halang kerajaan daripada membawa pembangunan kenaikan taraf hidup kepada orang Melayu. Ya, kalau pembangkang dia nak pergi berhimpun kerana dia kata itu akan menjejaskan orang Melayu. Anwar kata no, awak sedang menafikan orang Melayu pembangunan. Jika awak buat perhimpunan, saya pun boleh buat perhimpunan di dalam dewan, di dalam stadium, lebih besar daripada perhimpunan kamu. So itu kata Anwar. Okey. Di situ saya nak ulas. Memang ramai minta tapi saya nak ulas. Tapi yang minta saya tu jangan harap saya memihak, ya. Okey. Siapa betul, siapa salah? Okey, jawapannya di hujung live ini. Jadi awak dengar sampai habis, ya. Kita lihat poin-poin atau fakta-fakta yang ada. Poin pembangkang, bukan fakta. Saya cerita poin dulu, ya, ialah
Nombor satu, ini akan mengaibkan orang Melayu. Lebih kuranglah mengaibkan orang Melayu sebab katakan ada tempat yang didiami, ya, kos rendah. Kalau kos tinggi tak apa. Ni kos rendah, contohnya flat ke apa kan. Dulu perlu dapat 100% persetujuan semua penghuni baru boleh roboh dan buat pembangunan. Kini dengan 80% persetujuan boleh teruskan pembangunan. Jadi bila tempat itu dibangunkan, walaupun orang itu dipampas, tetapi mereka tidak akan mampu memiliki unit-unit baru yang diwujudkan di situ. Mereka terpaksa pergi ke tempat lain yang lebih mundur. Jadi kawasan-kawasan bandar, projek-projek sebegini akan menyebabkan orang Melayu terpinggir dan terpaksa pergi ke tempat yang luar bandar. Jadi kepadatan orang Melayu di kawasan bandar itu akan berkurang, mereka akan tercicir. Itu alasan pembangkang. Itu point pembangkang. Okey. Apa asas dia? Setakat ini pembangkang tidak memberi sebarang asas, tetapi dia menampilkan satu kemungkinan. Dia menampilkan satu logik. Okey, dari sudut itu saya setuju. Itu satu logik, satu kemungkinan. Kerajaan pula menampilkan satu lagi kemungkinan. Jika Anwar semalam, saya sebenarnya terkejut sebab poin yang dibangkitkan oleh Anwar ialah begini. Jika awak menentang pembangunan di kawasan mundur yang didiami oleh orang Melayu, ya, dia bukan berkata sebiji begini, tapi maksudnya kalau awak hayati adalah sebegini, ya, sebegitu, ya. Maka awak sebenarnya tidak menguja pembangunan orang Melayu. Itu poin dia. Pun adalah satu poin yang ada logik. Jadi di sini ada logik, ada asas dia. Di situ ada logik, ada asas dia. Jadi poin PAS atau pembangkang ialah niat kerajaan ni, dia lebih kepada niat. Walaupun dia menimbulkan satu kemungkinan, tetapi jika awak baca semua kenyataan, ia sebenarnya cuba menceritakan niat kerajaan. Itu gambaran yang kita dapat saya dapat bila baca semua daripada mula sampai sekarang isu ini. Niat kerajaan adalah itu. Ya, khususnya benda ni ditimbulkan oleh Nga Kong Meng. Dan bila saya kata pembangkang, termasuk persekitaran dia, aktivis lah, apalah dalam social media. So dia lebih menumpu kepada niat, ya. Walaupun pemimpin tak kata niat, tapi gambarannya yang dapat. Tapi logik dia ada sebagai satu kemungkinan. So dia beri sebelah cerita, kerajaan pula beri sebelah cerita lagi. Logik dia ada, tapi kerajaan tidak berpandu kepada niat. Dia beritahu, bila awak tidak membangunkan kawasan yang mundur orang Melayu dan membiar begitu sahaja, awak menafikannya, maka itu akan menafikan mereka daripada pembangunan. Nah, sekali lagi, ya, pembangunan ni dari sudut logik betul. Okey. Jadi apakah fakta dia? Nah, dia ni ada point, dia tu ada point. Pembentangan RUU Julai. Okey, sekali lagi saya ulang, ya. Kita buang, kalau awak ni penonton ni pentaksub, buang dulu, buang. Okey. Awak ni penyokong kerajaan, buang dulu, ya. Awak ni penyokong pembangkang, buang dulu, ya. Okey. Kerajaan ada point dia. Pembangkang ada point dia. Bila awak buang benda tu, awak boleh lihat, ya. So siapa betul, siapa salah, kita lihat kemudian. Pembentangan RUU ni akan berlaku Julai. Sekarang bulan apa? Bulan Mac. Hari ni, sekarang ni pukul 4.43, 16 hari bulan Mac. Hampir 3 bulan lagi nak bentang. Bentang, ya. Sebelum bentang, sudah ada perbincangan apa yang akan dibentangkan oleh kerajaan. Dah sebut dah. Okey. Jadi, pembangkang ada idea. Untuk 3 bulan ni, dia MP dia yang awak pilih untuk mewakili suara
yang kita pilih untuk mewakili suara kita ada masa untuk buat pengurusan, preparation, persiapan, kajian dan sebagainya. Kita pilih mereka untuk apa? Menjadi suara kita. Di mana? Di umum, yes, mereka boleh beritahu kerisauan mereka dan di Dewan Rakyat. Okey. So, sementara menunggu pembentangan, apa yang MP-MP ini perlu buat? Dia cerita penghimpunan. Adakah dia sementara menunggu pembentangan meminta untuk diadakan rundingan dan mesyuarat? Tak ada. Dia nak berhimpun. Okey. Atas satu kemungkinan daripada 2-3 kemungkinan. Dia nak berhimpun. Walhal dia tahu dia boleh masuk dewan untuk berhujah selepas ini pada bulan Julai dan berdebat isu itu di dewan. Lazimnya perhimpunan ni bila semua gagal, dia berhimpun. Dan perhimpunan ni lebih kepada mendapat simpati atau sokongan rakyat. Dan ia lebih kepada poin-poin sokongan untuk pilihan raya. Ya, awak nak dapat simpati, awak nak sedarkan rakyat. Jadi bila rakyat mengundi, ya, ia lebih kepada itu. Jadi bila semuanya dah gagal, baru berhimpun. Ini belum panggil untuk berunding. Dia dah cerita perhimpunan. Jangan masuk jerat pertelingkahan serang menyerang ahli-ahli politik. Okey. Patutnya kalau pembangkang ada point, dia pergi ke meja perbincangan, dia tak mau tunggu bulan Julai, panggil untuk perbincangan. Jom kita bincang. Boleh. Dia wakil kita. Manakah sikap MP sebagai seorang pemimpin yang ada wawasan, yang ada standard, yang ada maturity, kematangan. Mana dia? Dia nak pergi ke jalan. Jadi of course, bila kamu cerita macam itu, saya tak kata Anwar betul. Dia kata saya akan buat di stadium. Itu pun tak patut dibuat sebagai kenyataan terutamanya oleh Perdana Menteri. Tetapi he is reacting to you. Ya. So itu pertama. Jangan masuk jerat. Sepatutnya buat persiapan, minta perbincangan, kemudian kalau perbincangan itu tidak membuahkan hasil, pergi ke Dewan Rakyat, bincang kat situ, debat kat situ. Mana tahu boleh, ya, kalau dibuat dengan cara baik, boleh mencapai persetujuan, boleh diadakan klausa-klausa yang menjamin agar Melayu tidak dipinggirkan. Ada masa. Ada masa. Ya. Tidak. Mereka hanya tahu serang, pergi ke jalan. Okey, apa hujah kamu? Saya nak dengar hujah perbincangan yang awak nak, atau cadangan. Cadangan. Okey, awak ni, apakah cadangan yang awak akan minta Ngakoming atau kerajaan untuk masukkan ke dalam RUU berkenaan supaya menjamin bahawa Melayu tidak akan terpinggir? Apakah cadangannya? Saya tak dengar lagi. Dah terus cerita nak pergi ke jalanan. Jadi, saya beritahu di sini. Kalau awak buat, perhimpunan tu akan gagal. Gagal. Sebab itu Anwar berani berkata, kalau saya buat di stadium, ianya akan penuh. Memang, mereka ada kerajaan, mereka ada jentera, mereka ada duit, mereka boleh penuhkan stadium dan sebagainya. But that's not the point. The optics of it, you will fail. Inilah tahap kecetekan mengapa saya kata pembangkang gagal. Okey, dari sudut fakta. Dari sudut faktanya sebenarnya kita tak tahu. Sebab dia orang tak bincang secara intelektual. Okey. Cuma saya boleh katakan di Pulau Pinang
Apabila DAP menang, berlaku pembangunan pesat. Saya 25 tahun di Pulau Pinang. Masa 2008, saya berkempen sebenarnya untuk Datuk Kwek Kahwa MCA. Itu dulu-dululah. Saya amat pro BN. So anyway, lepas DAP take over, memang pembangunan dia pesat. Especially Bayan Baru. Lanskap Bayan Baru berubah. Sebelum saya meninggalkan Pulau Pinang, even di Jelutong dah banyak berubah. Lepas Gelugor masih lebih kurang sama. Ya. Kalau di Wellquay, Coastal Road, dekat Jambatan Pulau Pinang, projek-projek tu sampai rumah-rumah, contohnya tepi pantai tu, yang boleh parking boat, ya. Baru nak bina saja, baru dalam pembinaan sahaja, ya, tanah yang telah ditebus semula kan. Rumah-rumah dia sampai 10, 15, 20 juta. Saya pernah jumpa the sales rep, just out of curiosity, dia kata target sebenar bukannya local, target sebenar ramai dari Hong Kong yang bina, yang beli. Okay, that's anyway. So kos sara hidup meningkat, ya, di banyak kawasan di dalam pulau. Memang ada orang Melayu yang berhijrah ke mainland, Butterworth, Seberang Jaya, disebabkan pembangunan sebegitu di Pulau Pinang yang menjadikan tempat itu dihuni ramai orang kaya. So efek itu ada. Tapi that is under administration sebelum, bukan di bawah administration yang ada di pusat ini. Berbeza. Di Pulau Pinang masa itu berbeza. The way DAP did things. So adakah pernah saya lihat perkara ni? Saya lihat, yes. Tapi adakah saya ada data untuk tahu secara keseluruhan apa yang berlaku di Pulau Pinang? Saya tak ada data dia. So I cannot be sure whether insiden yang saya lihat tu isolated ataupun ia benar berlaku di seluruh pulau. Mana tahu ada Melayu yang berhijrah dari Bayan Baru pergi ke balik pulau. I don't know. So saya tak boleh buat kesimpulan. So bila tak boleh buat kesimpulan, kalau saya MP dan saya memang ceburi bidang ini secara mendalam sebagai seorang yang diamanahkan oleh rakyat untuk menjadi suara mereka, untuk berfikir bagi mereka, untuk memperjuangkan mereka, saya akan arahkan tim saya, staff saya untuk mula melakukan kajian case study Pulau Pinang apa berlaku di bawah PH. Ini apa berlaku, situ apa berlaku. Bukan untuk nak serang, untuk digunakan sebagai hujah untuk saya memberi cadangan kepada kerajaan seterusnya, ya. Kalau nak buat Ura, kalau boleh jangan buat. Sebab jangan buat macam ni, macam itu, macam itu. Kemudian bincang. Kalau tak berjaya, kalau nak buat, kena masuk ini, kena ada ini, kena ada itu untuk elak apa yang berlaku. Tengok sini, tengok situ and all that. Mana benda tu? Okay. Teruskan begini. Pembangkang. You will fail. Awak hanya beri sebelah cerita, sudah cukup dah serangan dan sebagainya. Sekarang, apa yang awak nak bawa kepada rakyat? Itu kita nak lihat daripada anda. You have nothing. Saya setuju, saya pun bimbang. Bukan tak bimbang, saya pun bimbang. Akan ada keciciran. Itu kebimbangan atas satu kemungkinan. Sekarang saya nak dengar orang yang gaji dia tebal-tebal, duduk kerusi empuk, yang sepatutnya berfikir secara mendalam dan membuat kajian-kajian, perbincangan-perbincangan, pergi ke dewan berhujah. Saya nak dengar daripada mereka. Tak ada. Yang saya dengar, belum lagi nak bincang, belum lagi masuk dewan, dah cerita nak berhimpun. Berhimpunlah korang. Saya beritahu di sini, perhimpunan tu tak akan capai matlamat. Jangan kalau ada 1,000 orang pun, saya beri 1,000, 2,000 pun, awak kata berjaya. No. Tanggapan yang awak beri ialah Melayu ni dah fed up. Ya? Kalau ya, seolah-olah lebih teruk daripada zaman Aisat lagi. Maknanya kalau kamu tak boleh bawa 200-300 ribu, fail. Macam hari itulah.
Najib nak buat perhimpunan penjualan Najib. Kononnya ada ura-ura akan ada 1 juta. Yang turun buat apa? Saya dah beritahu benda tu takkan berjaya. So buatlah. Ya. I'm telling you, you go out there, generasi muda yang sekarang ni, they are thinking and they are getting fed up. Orang Melayu. Mereka sokong kamu tapi they are getting fed up. Ya. Tak percaya, you boleh duduk dalam dunia kayangan, La La Land. Duduklah. Ya. Mimpi satu kemenangan indah. Ya. But you will fail. That's why Anwar, awak suka dia, awak tak suka dia, dia berani kata, awak buat, saya buat dekat stadium. Sebab he knows you are going to fail. That is how bad you have become. Ya. So buatlah, saya nak lihat. Ya. Okay. Bagi mereka yang mendengar, jangan masuk jerat benda ni. Sebaliknya tuntut, okey, apa cadangannya? Apa yang nak dibentang? Apa langkah seterusnya? Ada tak panggil mereka berbincang apa semua? Bahawa mereka akan beri alasan, tak boleh bawa mereka berbincang. Mereka ni, macam tu. Tengok peruntukan tu. Mereka akan beri macam-macam alasan. Tak mau dengar alasan. Ada tak? Tidak. Ada ke tidak? Okey, ada tak nak berbincang? Apa yang nak bincang? Cuba beritahu kat kami. Kami asyik duk serang dah. Semenjak isu URA ni muncul, dah berapa kali berminggu-minggu kita dengar hujah sama. Serang sebab ianya akan pinggirkan. Sebab itu bayangannya seolah-olah ni ada niat oleh kerajaan. Itu salah. Awak tak boleh berhenti kat situ. Tapi selebihnya tak ada. Benda yang sama aja. Okey, apa cadangannya? Apa yang awak nak bentangkan? Option A, option B. Kalau option B gagal, option C, apa dia? Apa dia? Kalau tidak, saya tertanya-tanya, adakah awak layak duduk di kerusi empuk itu dan dapat jumlah wang sebegitu, sedangkan awak tahu di dalam kawasan, mana-mana kawasan parlimen yang awak wakili, ada juga rakyat yang kais pagi makan petang. Ya. So you fikirlah ya. Okay. So jangan, bagi mereka yang tanya, minta Reggie tolong ulas. Jangan minta saya ulas. Awak minta MP lakukan kerja. Ya. Dan bila I dengar nak berhimpun kan, yang baru ni kan, I think you are pathetic the way you are handling yourselves. Ya. Okay. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.